Kalau korang nak kereta korang laju, kau tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, follow and share. Tekan button save sekali. Okay guys, kat depan aku sekarang ni adalah AutoTag, iaitu benda yang kita pasang dekat dalam HPFP korang. So mostly kalau kau tengok barang ni, satu budak-budak Mark 5, budak-budak Mark 6, budak-budak Mark 7 yang GTI semua pakai benda ni. Sebab apa? Sebab diorang nak lagi power. So aku buka depan korang sekarang. Aku ada sebiji AutoTag untuk MK5. Aku akan buka depan korang sekarang, tengok apa barang dia. Sebab bila orang tengok barang ni, kadang-kadang orang jadi sakit hati, orang jadi marah. Sebab apa? Harga dekat 2,000 lebih. Apa yang kau dapat? Kau dapat ni je bang, sebenarnya ni je. Kau dapat dia punya key lock dia dengan dia punya apa kita panggil ni, retainer dia. Okay, and then inilah barang dia bang. Ini je sebenarnya. Kau bayangkan besi ni 1, 2, 3, 4 ni 2,000 lebih. Tapi kalau kau tak pakai benda ni, confirm kereta kau tak boleh laju. Tapi bila kau dah pakai, kau tahu benda ni syahdu. Okey, aku cerita sikit lah benda ni. Okey, benda ni dia datang dengan satu set macam gini. Okey, apa beza dia dengan yang stok? Yang stok batang dia akan lebih kecil. Okey, AutoTag dia akan datang lagi besar. So bila lagi besar, maksudnya dia akan tinggikan lagi pressure minyak kau. So supaya kereta kau boleh up lagi power yang lebih tinggi. Itu je function dia. Tapi benda ni memang sangat-sangat berguna. Memang betul jadi ya. So bila masa kita nak pakai benda ni, kalau kau tanya aku, kalau korang dah buat stage 2 pun dah boleh masuk barang ni. So kereta kau boleh kita boleh panggil sebagai stage 2 plus lah. Tapi untuk stage 3 aku memang sangat-sangat recommend barang. Kalau korang berminat datang kat Bawah Minit Garage, saya Syed Namla Syaklam, pergi dekat bio tekan link, confirm kau sampai. Ingat guys, nak pakai kita jom, kita kena padu. Ciao.